Saya nak kongsi satu suplemen yang saya boleh anggap sebagai suplemen nombor satu untuk anda yang nak legakan masalah sakit saraf. Macam mana nak baiki kesihatan sel-sel tisu urat saraf anda supaya anda boleh rasa lega dan anda boleh balik kepada aktiviti yang sedia kala. Jadi kalau nak tahu, tengok video ni sampai habis. Saya Amin Kamarudin daripada channel Ultimate Vitamin. Kalau anda belum subscribe channel saya nak minta anda untuk subscribe dan komen saya dah subscribe. Jadi mungkin anda dah ada masalah saraf ni dah lama. Orang yang datang kepada saya untuk masalah saraf ni memang biasanya dah bertahun-tahun ada masalah saraf. Ada yang kebanyakannya dikaitkan dengan masalah-masalah kesihatan yang tertentu. Jadi apa yang saya nak share hari ini bukanlah ubat saraf. Saya nak share tentang satu produk yang saya kira sebagai suplemen nombor satu untuk baiki kerosakan sel dan kita panggil recovery kesihatan sel tu balik kepada normal, sel tu jadi semakin muda, kurang sakit, kurang radang. Okey, saya bagi apakah tiga. Senangnya adalah apakah tiga cara. Produk ni nama dia adalah polyphenol blend. Polyphenol blend, campuran polyphenol, sejenis phytonutrient, bahan yang dia ekstrak daripada 9 jenis bahan kita panggil tumbuhan semula jadi yang sangat-sangat rare, yang bukan senang-senang kita boleh beli dekat pasaran, memerlukan orang kata kajian sains yang tinggi, yang sehinggakan dia ada 27 patent. Bayangkan, barang-barang kalau senang dia tak adalah nak patent-patent ni. Betul tak? Ni kalau barang payah, benda tu buat jadi, makan jadi, recover cepat, maka memang orang akan patent lah. Sebab nak protect kan, nak lindungi daripada benda tu ditiru. Jadi saya nak share tentang tiga cara macam mana polyphenol blend ni dia akan bantu untuk speed up anda punya kesihatan sel saraf, sakit saraf yang tengah hadapi ni. Okey, yang pertama ialah dengan cara dia akan, orang ada masalah sakit saraf, tahap radang dia tinggi. Kita panggil kronik lah. Kronik inflammation, chronic inflammation. Yang mana sebab tu kita rasa sakit, rasa kebas, ada orang rasa terbakar kan. So, bila dia ambil polyphenol blend ni, dia akan terus dalam masa 1 jam menurunkan, melandaikan, kita panggil radang-radang kecil. Radang-radang kecil kan, kita memang kronik tapi setiap satu intake dia akan bantu untuk mengurangkan radang-radang kecil. Jadi bila kita konsisten, dia akan bagi kesan banyak radang-radang yang kronik tu pun dia akan start rasa landai. Sebab tu orang makan tak berapa lama terus rasa lega, ada yang slip disc, ada yang sciatica, ada yang sakit urat kat situ kat sini kan, dia tu rasa lega dia punya kesakitan tu. So dia akan kurangkan, maksudnya dia akan kurangkan bengkak pada urat saraf. Dalam ni saraf kita bengkak tu yang jadi sakit tu dia akan bantu untuk kurangkan. Yang kedua iaitu dia akan bantu untuk masalah, okey, dia akan bantu untuk penghasilan sel baru. Biasanya memang kalau orang masalah saraf ni dia lebih berusia lah, 40 tahun ke atas, 50 tahun, 60 tahun. Sebab apa? Apa isu dia? Isu dia salah satu ialah nak menghasilkan sel baru lambat. Orang muda, budak-budak kan, remaja dia cepat nak hasilkan sel baru sebab sel dia bertenaga kan. So jadi tapi dengan pengambilan polyphenol blend ni dia akan bantu untuk menghasilkan sel-sel baru, maksudnya sel baru ni sihat lah. Sel yang lebih segar kan, dengan lebih cepat. Okey, yang ketiga ialah ini salah satu benda jugalah. Okey, kalau orang lama, orang yang lebih tua kan, dia makan dah lah kurang, betul tak? Makan kurang, lepas tu makan ni kita tak suka makan berbagai-bagai kan. Jadi orang kata kualiti zat makanan yang kita makan tu tak banyak. Tak banyak lah kita makan sayur pun sikit, nasi pun sikit kan. Ada setengah orang memang langsung tak makan suplemen kan. Jadi masalah lah. Yang berokok lagi kan. Jadi banyak benda yang orang kata benda yang merosakkan, toksik merosakkan tu. Jadi bila kita ambil polyphenol, apa yang berlaku? Dia akan bantu untuk melancarkan lagi pergerakan aliran darah. Yang mana pertama, oksigen akan sampai. Dan yang kedua, zat-zat yang penting yang sangat diperlukan oleh kita punya sel-sel tisu-tisu saraf ni yang tengah rosak ni. Jadi bila saraf tu lancar, maka zat-zat pemakanan yang kita makan tu, suplemen-suplemen, vitamin yang kita makan tu, zat tu mudah sampai ke bahagian tisu rosak. Jadi barulah proses nak recover kerosakan sel
jadi lebih efektif. Tu polifenol ni sangat penting lah. Kalau you ada ambil suplemen ke apa-apa kan, kadang-kadang makan tak jadi. Sebab apa? Sebab kita punya aliran darah tak betul, toksik banyak, radikal bebas tinggi, kita panggil tekanan oxidative stress tu tinggi, menyebabkan tubuh kita ni tak mampu nak proses benda baik yang kita amal. Jadi antara benda yang you kena amal untuk cepat recover daripada masalah saraf ni, nak lega, adalah polyphenol blend. So macam mana nak dapatkan polyphenol blend ni? Pertama, polyphenol. Yang kedua ialah teknik pengambilan. Macam mana nak ambil supaya dia bagi kesan? Boleh dapatkan daripada Ultimate Vitamin. Klik link yang saya sediakan di bahagian description. Jangan klik yang kat bawah ni. Kat bawah ni biasanya yang iklan-iklan, dan juga ataupun kontak nombor yang tertera di skrin yang anda boleh hubungi, dan kami akan terus layan anda untuk bagi produk anda dengan kadar yang segera.